أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Man, barang siapa yuridillah, Allah kehendak, bihi khairan, dengannya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama lagi meneruskan pengajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang mensyarahkan matan Ghayah ataupun matan Abi Syuja'. Kita sambung. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Wa sunanuhu 10 asya'a: at-tasmiyatu wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina', wal madmadatu wal istinshaku, wa mashu jami'ir ra'si, wa mashu al-udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid, wa takhlilu al-lihyati al-kaffah, wa takhlilu asabi' al-yadayn wal rijlayn, wa taqdimu al-yumna 'ala al-yusra, wa at-taharatu salasan wal muwalatu. Itu matan Abi Syuja'. Kemudian kita tengok terjemahan matan. Boleh buka kitab kita pada muka surat 10. Di atas tu, adapun sunat wuduk ada 10 perkara. Jadi kita masih lagi perbahasan wuduk. Minggu lepas kita dah bahas rukun-rukun wuduk. Yang ni kita sebut ada 6. 2 kering, 4 basah. Jadi malam ni kita sambung. Syekh sebut perkara-perkara sunat ketika wuduk. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua tapak tangan sebelum memasukkan keduanya dalam bekas air. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, menyapu semua kepala. Yang keenam, menyapu kedua telinga, sama ada yang zahir maupun yang batin, dengan air yang baru. Yang ketujuh, menyela-nyela janggut yang tebal. Yang ke-8, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Yang ke-9, mendahulukan anggota tubuh yang kanan berbanding anggota tubuh yang kiri. Yang ke-10, bersuci sebanyak 3 kali. Yang ke-11, berturut-turut. Jadi 11. Tadi sebut 10. Ada hal dia akhir apa? Jadi dia akan jadi 10. Baik, kita tengok syarah pula. Syarahnya muka surat 13. Kita akan perincikan satu-satu perkara-perkara sunat. Jadi bila sebut sunat ni jelaslah hukumnya. Benda ni bukan wajib. Kalau tak buat pun wuduk kita sudah sah. Wuduk ni sah dengan 6 rukun. Tapi kita nak wuduk kita sempurna. Jadi kita tak tinggal benda-benda sunat. Baik,
Adapun sunat wuduk itu ada 10 perkara, muka surat 13. Yang pertama, Syekh kata membaca bismillah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, baca dengan sempurna. Pada permulaannya, mula-mula sekali, mula-mula start buka baik tu bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan. Sekurang-kurangnya ialah membaca bismillah. Paling pendek bismillah saja, dengan nama Allah. Dan selengkapnya, hak sempurnanya ialah membaca bismillahirrahmanirrahim dengan penuh, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekiranya dia tertinggal membaca bismillah pada permulaannya, dia teringat baca bismillah, dia basuh tangan dulu, ataupun dia basuh muka dulu, maka dia boleh membacanya pada pertengahan wuduk. Masa dia ingat tu, boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Contohnya bismillahi awalahu wa akhirahu, tambah kalau nak baca tengah-tengah. Jika sampai selesai wuduk dia masih belum membaca bismillah, sudah dah basuh kaki baru teringat tak baca bismillah, maka dia tidak perlu membacanya. Maknanya tidak disunatkan dah membaca bismillah, lupa dah masa. Baik, habis. Yang kedua pula, membasuh kedua tapak tangan sampai pergelangannya. Lepas kita baca bismillah, kita basuh tangan. Jadi basuh tangan ni tak wajib, basuh tangan ni sunat. Dan niat wuduk bukan pada basuh tangan ni, niat wuduk pada basuhan muka. Sebab basuhan tangan ni basuhan sunat, niat ni mesti pada basuhan wajib yang pertama, iaitu muka. Jadi basuh tangan ni bukan niat wuduk, niat kita basuh tangan sunat wuduk. Jadi basuh tangan ni dilakukannya sebelum berkumur-kumur. Sebab kumur-kumur ni perkara sunat yang ketiga. Dan jika dia ragu akan kesucian tangannya, maka disunatkan untuk membasuh tangan dia tu sampai 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bekas air, yang airnya kurang daripada 2 kolah. Jadi ni untuk orang tak yakin, tangan dia tu suci ataupun tidak. Nampak? Dia tak tahu tangan dia ni bersih ataupun tidak. Jadi sunat dia basuh di luar. Kalau dia guna bodoh lah ni, kalau baik kan memang basuh biasa ni. Kalau dia guna air bodoh, sunat dia basuh cucu air dia di luar bodoh dulu, jangan celup 3 kali. Kerana ada hadis. Hadis tu cerita orang yang bangun tidur. Bangun tidur, Nabi suruh basuh 3 kali. Sebab masa tidur ni kita tahu tangan kita pergi mana. Jadi tak yakin bersih ataupun suci, maka sunat basuh 3 kali dulu sebelum kita celup dalam air. Dia kata air yang kurang 2 kolah. Kalau air tu lebih 2 kolah, tak ada masalah lah. Baik. Apa jadi apabila orang yang berwuduk tersebut belum membasuh kedua tapak tangannya, maka makruh hukumnya memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di dalam bekas tersebut. Maksudnya bekas kurang 2 kolah. Nampak? Bila dia tak yakin, dia tak yakin, suci ke tak suci tangan aku ni, dia pun celup juga dalam bekas, dalam cetok, dalam baldi, maka hukumnya adalah makruh.
Tapi kalau dia yakin memang tangan dia tu cuma ada najis, dia celup juga, maka jadi haram. Tu beza. Lagi dia tak yakin. Tak yakin celup makruh. Kalau yakin cuma celup jadi haram. Sebab dia akan menajiskan air tersebut, air yang kurang 2 qadar. Dan jika dia telah yakin kesucian kedua tapak tangannya, ni dia yakin suci, memang tahu tangan dia bersih, maka tidak makruh baginya untuk menceluplah. Maka tidak makruh baginya untuk membasuh keduanya. Tak kena tu. Maka tidak makruh baginya untuk mencelup dalam bekas kurang 2 qadar. Tu hak betul lah. Jadi kita nampak dah perbezaan. Kalau tak yakin suci ataupun najis, celup makruh. Kalau yakin suci, tak ada masalah. Kalau yakin najis, maka haram. Habis itu kita pergi perkara sunat yang ketiga pula. Lepas kita basuh tangan, kita akan berkumur-kumur pula. Berkumur sesudah membasuh kedua tapak tangan. Jika orang yang berwudu itu memasukkan air ke dalam mulutnya, sama ada dia berkumur, sama ada dia berkumur, maksudnya sama ada dia, kita kata apa? Kocok. Masuk air, kita kocok dalam mulut kita tu. Kocok dengan air tersebut di dalam mulutnya dan memuntahkannya. Tukar atau tu kita buat dan memuntahkannya, lepas tu tambah atau tidak. Dia banyak buku. Jadi kita boleh balik. Jika orang yang berwudu itu memasukkan air ke dalam mulutnya, sama ada dia berkumur dengan air tersebut di dalam mulutnya dan memuntahkannya atau tidak, maka yang demikian itu sudah termasuk memperoleh yang sunat. Nampak? Jadi kita nak dapat pahala sunat berkumur ni, dia sebenarnya semata-mata kita masukkan air dalam mulut. Sama ada kita kocok ataupun tidak, ataupun kita kehek balik ataupun tidak, maka sudah dapat pahala sunat. Dan contoh, kita masuk air, kita tak memuntahkannya, telan air tu, dapat juga pahala sunat kumur. Cuma dia akan sebutlah, jika dia menghendaki yang lebih sempurna, maka caranya ialah dengan mengkumurkan air tersebut di dalam mulut dan memuntahkannya. Hak sempurnanya kena kehek balik lah. Tapi nak ayatnya, kalau tak kehek pun dah dapat pahala sunat. Seterusnya, kalau kita tengok dalam kitab kita ni, dia akan sambung menyedut air. Jadi sepatutnya menyedut air ni kita letak nombor 4. Boleh tulis nombor 4. Kita nak hitung biar cukup 10 ni. Yang keempat, bubuh nombor, iaitu menyedut air ke dalam hidung. Dalam bahasa Arab kita sebut istinsyaq, masuk air dalam hidung. Qawmu dalam bahasa Arab madmadah. Madmadah wal istinsyaq. Jadi istinsyaq ni, kata Syekh, menyedut air ke dalam hidung atau dengan memasukkan air ke dalam hidung sampai ke rongganya, lantas menyemburkannya ataupun tidak. Jadi pahala masuk air dalam hidung ni, hak terbaiknya dia sedut kuat sampai rongga, sampai perhatian, dan dia kehek balik, hembur balik. Itu hak terbaik lah. Tapi kalau dia sedut, tak kehek, tak hembur, telan, pun dapat pahala sunat. Apa
Apabila yang menghendaki lebih sempurna, maka hendaklah dia menyempurkannya. Itu yang paling sempurna. Habis itu, melakukan kumur-kumur dan menyedut air, kumur-kumur dengan sedut air dalam hidung ni hendaklah dilakukan secara maksima, mubalaghah. Ni sunat muakkad pula. Sunat masuk dalam hidung dan berkumur-kumur. Lepas tu Syekh kata pula sunat maksima, maksudnya kena kumur kuat, kena istinsyaq masuk dalam hidung yang kuat. Tu muakkad, yang dituntut pula. Apabila keduanya digabungkan, kedua apa? Kumur dengan masuk dalam hidung tu digabungkan, maksudnya kita himpun sekali, iaitu dikerjakan secara bersamaan serta dengan 3 kali celukan air, maka yang demikian itu lebih baik berbanding melakukannya secara terpisah. Ini pendapat dalam mazhab kita. Kita biasanya cikgu-cikgu ajar ambil air, kumur, ambil air, kumur, ambil kumur 3 kali. Lepas tu ambil air, sedut, ambil air, sedut, ambil sedut. Jadi 6 kali. Tapi pendapat dalam mazhab Syafi'i sebenarnya cukup 3 kali ambil air je. Sebab apa? Kita gabung. Kita ambil air, ambil air tangan kita ni, kita sedut separuh, separuh lagi kita sedut untuk hidup, bagi. Jadi kehek dengan hembus. Ambil sekali lagi, sedut mulut separuh, sedut hidung separuh. Lepas tu kehek. Itu pendapat dalam mazhab kita. Dan dasarkan mazhab Syafi'i, dia tarjih hadis ni. Dan kita boleh sama-sama amalkan. Itu lebih baik. Kemudian nombor 5, dalam kitab nombor 4, jadi kita nombor 5 dah lah. Nombor 5, mengusap. Kita jumpa ada perkataan mengusap, iaitu sapu. Beza basuh dengan sapu ni, kita sebut basuh, air itu mesti banyak dan air itu mesti mengalir. Sapu ni tak apa tak banyak pun, tak apa tak mengalir pun. Untuk wuduk hanya kepala sahaja kita sapu. Hak lain basuh belaka, kena mengalir belaka. Sebab tu timbul persoalan ambil air semaya dengan spray. Ramalan ni dia nak wuduk, ambil wuduk dengan spray. Kita kata boleh dengan syarat kena mengalir. Maknanya kena spray banyak, biasa. Kalau spray-spray sikit-sikit je, rata-rata, tapi air tu tak mengalir, maka tidak sah. Jadi mengusap seluruh kepala, ini sunat ni. Adapun mengusap sebahagian kepala, maka hukumnya sudah jelas, iaitu wajib. Rukun wuduk kita kata sapu sebahagian kepala, ataupun rambut di kepala. Tapi hak sunnahnya basuh seluruh semua. Lagu mana cara dia? Ada kaedah dia, iaitu ibu jari kita ni letak sini, kita ambil air sapu, kita start atas ni area belakang, kemudian kita area ke depan pula. Gitu. Sekali, lepas tu kali kedua, kali ketiga. Ni untuk orang yang ada rambut lah. Kalau ada ulama sebut, kalau dia botak, sunat juga seluruh kepala. Cumanya sekali lalu je. Tak perlu itu balik, tak perlu undur balik kalau tak ada rambut. Baik, apabila orang yang berwuduk tidak melepas, maksudnya toksik lepas, atau membuka, toksik buka
penutup kepala seperti serban dan sebagainya. Piyah kau sebab kau ikutlah benda yang menutup di kepala dia. Ya wuduk tak usah cabut, maka wuduknya tidak sah. Betul lah. Apa tidak sah? Sebab air tidak sampai. Ini terjemahan dia lah. Tapi bila saya tengok kitab asalnya, dia bukan sebut kata tak sah. Yang dia sebut kambil ataupun yukambil, perlu disempurnakan. Maksudnya apa? Boleh sah lagi sebenarnya, dengan syarat boleh nak sapu atas sebel ataupun atas kopiah. Kita sapu dengan syarat air itu jatuh kena kepala, kena rambut, sah. Tapi kalau tak sampai kepala, tak sampai rambut, tak sah. Contoh pi yang dia nipis, blubber-blubber tu kan, pi yang kulit haji tu, dia letak air, sapu air, sehingga air tu boleh jatuh, meresap, maka sah. Tapi kalau pi yang tumpah supaya lagu ni memang tak sampai, maka tidak sah. Apa? Habis itu, jadi yang keenam, kelima tu jadi yang keenam. Perkara sunat yang keenam, mengusap seluruh bahagian kedua telinga, sama ada pada bahagian zahir, bukan muka, zahir. Kalau dalam mata tadi sebut zahir, dalam syarah disebut muka pula. Sama ada pada zahir atau batin. Belakang itu maksudnya batin. Jadi telinga ni dia bukan rukun. Basuh telinga ni dia adalah perkara sunat. Kalau kita tinggal telinga pun tak apa, cumanya sunat. Jangan tak buat pula. Jadi telinga ni ulama kata kita ada zahir dan batin. Agak-agak mana zahir batin? Depan ni ke belakang? Bukan ni kok zahir kok ni ke batin kok ni. Sebab zahir ni luaran, batin di dalaman. Kalau kita terjemah kita nampak ni, maknanya dalam ni batin, belakang ni zahir. Bukan depan, zahir di belakang. Sebab ni dalam batin. Jadi wajib, wajib sunat. Sunat basuh zahir dan batin, depan dan belakang telinga, sampai pada lipatannya, juga sampai pada lubang-lubang telinga itu dengan memakai air yang baru. Apa dia kata sini? Sebab ada pendapat mazhab lain, dia kata basuh telinga ni tak perlu dengan air baru. Basuh telinga ni dia kata basuh dengan air kita sapu kepala. Bila sapu kepala, sapu telinga lalu. Tapi dalam mazhab kita tak. Sapu kepala air suku, sapu telinga pun air suku pula. Jadi nak basuh telinga, cara dia iaitu kita kena masuk jari sini, jari ni kita masuk dari lubang. Lepas tu kat belakang kita sapu dari belakang, serentak dari. Dan telinga ni sunat kita buat sekaligus, kanan kiri. Ada orang yang sembahyang, dia kanan dulu, dia kiri dulu. Ada, dia kena sunat serentak. Adapun cara mengusap telinga supaya rata, ia ajar ni, iaitu jari telunjuk kita ni dimasukkan ke dalam lubang telinga, lalu diputarkan, digerakkan dari bawah ke atas pada bahagian lipatannya. Kemudian ibu jari ni digerakkan untuk meratakan air bahagian belakang. Kemudian kedua tapak tangan dibasahi air, lantas dipertemukan dengan bahagian
kedua telinga yang nampak. Itulah kaedah membasuh telinga. Kemudian seterusnya yang ketujuh, perkara sunat wudu yang ketujuh, memasukkan air. Dia terjemur masukkan air. Lebih sedapnya dari bahasa Arab disebut takhlil. Takhlil ni maksud kita gosok. Gosok. Kita menjelati, istilah. Jadi gosok, memasukkan air maksudnya gosok ke dalam celah-celah rambut janggut, bulu janggut yang tebal bagi lelaki dengan cara menekan tangannya, yakni jari-jarinya, pada celah-celah janggutnya. Kita sebut dah sebelum ni isu janggut. Janggut ni kita bahagi kepada dua. Ada orang janggut dia nipis, ada orang janggut dia tebal. Lagu mana nak beza? Ulama letak topik. Janggut tebal ni, kalau kita berhadapan dengan dia secara kebiasaan, janggut kita kecek biasa, kita akan nampak dagu dia, kulit dagu dia, bermakna janggut dia nipis. Tapi kalau kita tak nampak kulit janggut dia, maka janggut dia tebal. Jadi orang yang janggut kulit janggut nipis, dia wajib ambil wudu kena dagu dia, kena sapa. Tapi kalau janggut dia tebal, tak apa tak sapa pun, cukup dia sapu di janggut sahaja. Ini untuk orang yang kulit janggut tebal. Tapi ini sunat. Sunatnya walaupun tebal, ejah biar sapa juga ke kulit dagu. Jadi ia termasuk perkara sunat yang ketujuh. Jadi cara dia, kaedah dia guna jari. Kita jari kita daripada bawah ni, kita ke bonyok-bonyok, gosok-gosok, sapu janggut, biar sampai air ke kulit dagu. Ini sunat. Sedangkan janggut nipis yang terdapat pada lelaki, perempuan dan khunsa yang memiliki dua kelamin, orang khunsa tu ada dua kebaluan tu, maka wajib hukumnya menyampaikan air di celah-celah janggut tersebut. Sebab ni rukun. Untuk lelaki janggut nipis ataupun perempuan ada janggut, wajib basuh, sapa. Adapun caranya iaitu dengan memasukkan beberapa jarinya ke celah-celah janggut dari arah bawah janggut itu. Habis. Seterusnya, sini salah ni. Dia tulis nombor 7. Jadi nombor 7 ni dok lah. Sebab kita kira dah 7 tadi. Kalau ni tak ada nombor, sebab dia perincian dia lagi. Boleh kita potonglah nombor ni, nombor 7 ni. Juga sunat hukumnya gosok, memasukkan air, maksudnya gosok. Sunat juga kita digosok pada celah-celah jari kedua tangan dan kaki. Jika air dapat, maksudnya jika air sudah sampai ke dalam celah-celahnya tanpa harus digosok padanya. Balik sikit. Juga sunat hukumnya gosok pada celah-celah jari, celah-celah jari kedua tangan ataupun jari kaki, jika air sudah dapat tu maksudnya sudah sampai ke dalam celah-celahnya tanpa harus digosokkan padanya. Dia mudah nak faham. Bila kita basuh tangan, kita kata dah gosok ni tak wajib. Kita buka air, kita ada tangan gitu, sah dah kalau kata. Apa? Cumanya sunat kita gosok juga celah-celah jari ni dan celah-celah jari kaki tu, sunat kita gosok dengan jari.
Dia kata kalau air tu dah rata, kalau air ni dah rata dah, sunat kita gosok pula. Itu maksud dia. Namun jika air tidak dapat sampai, maksudnya belum sampai ke celah-celahnya kecuali dengan memasukkannya, dengan gosok, maka meratakan air, yakni gosok ke celah-celah tersebut, hukum dia jadi wajib pula. Nampak tak beza dia? Masalah kedua ni, dia cucuk dengan air, tapi air tak rata. Bila air tak rata, jadi wajib pula dia gosok supaya air tu rata. Tu perbezaan dia. Hukum gosok ni tak wajib, tapi kalau air tu tak sampai kecuali dengan gosok, maka gosok tu wajib. Nampak? Dia naknya air tu rata. Bila air dah rata, sunat pula gosok. Lagi, jika jari-jari itu, jari-jari kaki itu dapat dalam keadaan, jika jari-jari kaki itu dalam keadaan berhimpit, rapat. Jari kaki kita ni, kalau jari tangan kita memang renggang ni, kaki kita ni kita tak boleh renggang kuat, dia memang rapat dah. Sehingga air tidak mungkin dapat sampai ke dalam celah-celahnya, maka haram hukumnya membelah jari-jari tersebut kerana hendak menyela-nyelanya. Ni untuk masalah kaki. Contoh, orang ni kaki dia rapat, tak boleh nak selok, rapat jik. Lepas tu air tu memang tak boleh sampai. Kalau dia nak masuk angin pun tak boleh. Dan air tu memang tak rata sebab rapat lah je. Ni jari yang berlaku ni. Maka hukum haramnya membelah jari tersebut. Maknanya boleh nak biar sampai, kena kerak. Kena kerak nak caruk kaki dia. Tapi haram hukumnya. Sebab apa? Mudarat. Tak perlulah sampai lagu tu. Dan kalau dia ada masalah kaki yang terlalu rapat, maka dia basuh secara zahir sahaja, setakat boleh sahaja. Tak perlu paksa diri nak kerak, mencederakan kaki dia. Kalau dia memang boleh, tak masalah. Ni dia nak buang masalah, memang betul-betul tak boleh sampai. Adakah perlu kerak? Dia kata dia kata tak perlu dibelah. Adapun cara menyampaikan air ke dalam celah-celah jari, iaitu ini cara dengan memasukkan jari-jari tangan ke dalam celah-celah jari tangan yang lain. Jadi kita nak basuh tangan kanan, jadi kita masuk tangan kiri celah. Kita nak basuh tangan kiri, tangan kanan kita masuk celah. Sedangkan cara menyela-nyela jari kaki pula, iaitu memasukkan jari kelingking tangan kiri arah bawah, bermula dari kelingking kaki kanan dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Mudah ya, supaya ya. Contoh ni kaki, kita nak basuh kaki kanan, jadi kita akan guna tangan kiri, kita akan masuk ke bawah. Gitu lah. Kita akan masuk ke bawah. Tapi jari ni, jari yang paling kecil, jari ni kita panggil jari apa ni? Jari kelingking. Kita akan guna jari kelingking untuk kaki, basuh. Baru masuk boleh. Kalau ibu jari tu kuat, ada. Baik, habis itu untuk masalah gosok takhlil. Kemudian yang ke-8, kita berambil yang ke-8, sunat hukumnya mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri, seperti tangan dan kaki.
Sunat kita basuh kanan dulu baru kiri. Tapi kalau orang tu basuh kiri dulu ataupun basuh kiri dulu baru kanan, sah juga. Cumanya dia meninggalkan sunnah lah. Kurang tepat lah. Sunnahnya kita buat kanan dulu baru kiri. Ni untuk masalah kaki dan tangan. Basuh kanan, basuh kiri. Adapun anggota tubuh yang mudah menyucikannya dengan cara bersamaan ataupun dengan serentak antara kanan dan kirinya, seperti dua telinga dan pipi muka dan pipi, maka tidak sunat hukumnya mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Tapi keduanya boleh, yakni sunat disucikan secara bersamaan. Nampak? Telinga dengan muka ni, jangan kita buat basuh muka kanan dulu, muka kiri letak, basuh sekaligus. Begitu juga dengan telinga. Kok lain yang baru kita buat kanan dulu, kiri dulu. Untuk muka dan telinga kita buat serentak. Yang kesembilan, sunat lainnya yang disebut oleh penulis kitab ialah membasuh atau mengusap setiap anggota sebanyak 3 kali. Jadi perkara sunat yang ke-9 ni, dia kata basuh 3 kali untuk semua anggota wuduk tadi. Muka basuh 3 kali, tangan basuh 3 kali, kepala basuh 3 kali, sunat. Sebab hak rukunnya sekali. Kedua, ketiga tu sunat. Hal ini sesuai dengan perkataan penulis bersuci sebanyak 3 kali. Dan menurut sebahagian keterangan bahawa mengulang itu ialah anggota tubuh yang mesti dibasuh dan diusap. Baik, kita sambung yang ke-10. Baru kena yang ke-10. Perkara sunat yang ke-10, sunat menyambungkan antara semua perbuatan wuduk. Dalam bahasa Arab yang disebut muwalat, iaitu bersambung. Ramai kita tukar tertib dengan muwalat. Tertib rukun, muwalat sunat. Beza dia, tertib ni ikut urutan 1, 2, 3. Muwalat ni bersambung. Maksudnya kita tak boleh putus. Basuh muka, lepas tu berhenti. Karek baru basuh tangan pula. Lepas tu karek pula basuh kepala. Tu mualat. Maksudnya kalau wuduk seperti itu tidak mualat, masih lagi sah. Cumanya tidak disunatkan begitu. Maksudnya membasuh atau mengusap di antara dua anggota wuduk tidak boleh berhenti lama. Itu maksud mualat. Tetapi hendaklah segera dilakukan pencucian antara satu anggota dengan anggota sebelumnya, sebelum anggota yang sudah dibasuh kering dalam keadaan cuaca dan waktu yang sederhana. Apa? Basuh muka, lepas tu rehat dulu sampai kering, lepas tu sambung. Sah, cumanya tidak sunnah. Jika seseorang melakukan taslis, yakni basuh ataupun mengusap sebanyak 3 kali dalam berwuduk tadi, maka yang dikira dalam pembasuhan ataupun pengusapan itu ialah terakhir, yang ketiga. Ni jangan salah faham pula. Dia kata kita basuh 3 kali, hak dikira hak ngalah, hak ketiga. Di sini dia nak kata hak ketiga itulah hak terakhir. Nampak? Tapi hak rukun tetap pertama. Takut salah faham. Hak wajibnya hak ketiga tu tak. Kita basuh 3 kali, hak pertama tu rukun. Cumanya hak ngalah ni lah jadi yang terakhir. Nampak? Sebab kita nak kata tadi jangan sampai kering kan. Maknanya kering hak basuh yang ketiga lah. Sebab basuh yang tu hak ngalah sekali. Sambung menyambung mualat tadi dalam berwuduk itu disunatkan bagi selain orang yang berada dalam keadaan darurat. Darurat di sini maksudnya orang yang sentiasa berhadas. Ada orang dia diuji lah,
sentiasa berhadas. Daimul hadas, iaitu contohnya dia sokmo tubik ataupun air kecil tak awal. Ada istilah dia ni. Ataupun dia tubik angin sokmo, ketuk sokmo. Dia ni sentiasa berhadas. Masalah lah bagi dia ni. Jadi orang lagu ni, orang yang bukan dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan darurat maksudnya hak normal. Supaya kita ni normal, kita disunatkan muwalat. Maksudnya bila ambil semaya tu biar habis lalu, jangan sampai kering, sudah lalu. Kerana dia, yakni kita lah orang biasa ni, orang yang bukan dalam keadaan darurat, memiliki waktu yang longgar, kita bebas. Sedangkan bagi orang yang dalam keadaan darurat, orang yang sentiasa berhadas ni, dia darurat, maka perbuatan sambung menyambung tersebut hukumnya wajib. Apa beza? Kita ni sunat je mualaf, bersambung-sambung. Tapi kalau kita nak putus-putus tak apa. Tapi orang yang sentiasa berhadas ni, orang yang ada masalah ni, dia wajib mualaf. Maksudnya dia ambil semaya kena sudah, tak boleh berhenti. Sebab kalau dia berhenti, pas mari hadas dia lah, masalah. Dia kena sudah lalu, lepas tu mari hadas, dimaafkan. Sebab dia ada masalah. Di samping 10 sunat wuduk ini, masih ada lagi sunat wuduk lainnya yang disebutkan di dalam kitab yang membahaskan masalah ini secara panjang lebar. Sebenarnya ada banyak lagi lah perbahasan perkara-perkara sunat dalam wuduk ni. Cumanya dalam kitab Fathul Qari ini dia hanya sebut 10 perkara. Habis itu perbahasan wuduk. Kemudian insya-Allah kita akan sambung kuliah yang akan datang, iaitu hukum qada hajat ataupun istinja. Biasanya kalau kita lain dia akan bahas perkara batalkan wuduk dulu. Kita akan jumpa perkara yang batalkan wuduk kemudian pula. Dia sebut istinja dulu, baru perkara yang membatalkan wuduk. Jadi rasa cukup sekadar tu perkongsian pada malam ini. Moga-moga kita dapat ambil manfaat dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi